Saya cuti lah Isnin. Nampak kau? Sekejap. Hi guys. Bunyi hujan tu bukan, balik kipas. Hujan dah tak ada dah. Halo. Sampai. Okey. Pergi mandi. Scarface pergi mandi. Halo. Pergi ke? Pergi. I pergi Scarface. Korang yang mana belum beli tiket, pergilah beli tiket sekarang. Okay. Sebab kita tinggal beberapa hari je lagi. So nanti bila tak ada baru take lagi. Gitu. Tiket apa tu? Tiket Scarface. Korang boleh pergi ke atas angin. Hai Miss Nora. Hello. Hai. Korang boleh pergi dekat atas angin. Diorang pergi konsert couple nanti. Tak, saya tak pergi. Saya jangan pergi konsert sebab saya tak tahu. Saya tak suka tempat crowded sangat. Halo. Esok kerja. Kerja. Tapi tidak. Saya cuti lah Isnin. Hola. Thank you for the gift. Cantiklah rambut. Ya saja. Jam dinner nanti saya tak berminat. Bukan saya tak berminat, saya tak keluar dengan stranger. Dan saya tak nak. Jangan dulu rambut panjang. Saya tak pernah rambut panjang. Saya baru nak rambut panjang. Thank you for the gift. Thank you. Yang mengkomen bukan ni, saya terus block je terus. Thank you for the gift. Ni bukan rambut dengan orang yang cantik. Dah follow daripada dulu. Thank you. Hai Dora, hai. Sekarang yang ni IG saya tau. So saya tak ada any TELE. So mana yang follow korang tu, I tak ada TikTok second account. Maksudnya macam second account, I tak ada. So I ada TikTok ni je. Sekejap, tiap-tiap like dulu lah. Saya tak ada jual apa. Ada nampak saya menjual? Tidak. Saya tak ada menjual, tapi saya promote je. Sebab ni korang nak pergi konser atas angin, lepas tu nak jadi jiwa-jiwang ke. Korang 23 hari bulan tu nuansa. Korang boleh pergi dekat atas angin. So pergi je lah website. Pergi beli dekat website. Okay. Lama tak nampak dah lain. Diorang sekarang tak kena sama je. Kita mesti kena lain. You bersender. Apa? Yang bersender? Tak lah, saya lebih. Tak adalah. Halo. Cantiknya rambut. Terima kasih. Sihat Alhamdulillah. Saya sihat je. Tak, saya bukan. Tak buang lagi ke? Dah lama ke pakai dah. Lama dah. Selagi gigi tak elok lagi, selagi tu kau pakai, okay? Actually, kalau boleh, I tak nak buka. I tak nak buka. Ada orang, hai. So, mana abang-abang botak yang skinhead? Okay, yang skinhead, yang tak tahu nak buat apa. Bolehlah 22 bulan ni dekat atas angin kita ada buat Scarface. So, macam korang tak tahu nak buat apa, 22 dengan 23. 22 kita ada Scarface. 23 kita ada macam korang nak jiwa-jiwa, kau pergi dekat Nuas. Pangkas boleh ke? Boleh je. Boleh je, tak kisah. Asalkan korang jangan bergaduh lah Jangan buat hal. Buat hal aku rotan korang. Tak lah. Dah single ke tanya je. Macam kenal, serius lah. Gaduh manja je. Thank you for the gift. Jangan macam-macam No. Tak ada gaduh-gaduh manja ke, jangan, okay? So korang boleh beli tiket dekat atas angin.
rotan lah. Alah. So korang boleh beli tiket dekat atas sana. Pergilah cepat sebab memang I pergi 22. Maybe 23 I pergi juga kot. Macam korang baru lepas break dengan girlfriend ke boyfriend ke, bolehlah pergi dekat Nuansa. Ada Six Sense, lagi ada I Am Nita, lagi ada Aizat, I think so. Lepas tu lagi orang I tak tahu siapa, I lupa. I dah lupa dah. Alek Yunus, awak tu pun dah manja. Tak ada, saya tak manja. Okay, kecil kita takut kena rotan. Tak adalah. HyperX, nampak? Ada HyperX. So korang boleh belilah tiket dekat atas langit. Sebab nanti I akan promote juga dekat story. So nanti korang bolehlah tengok. Tak beli, jangan kawan dengan aku. Thank you. Mana yang share like. Sorry, saya wangi. Okay. Maaf cakap. Halo. Korang yang masam musuh. Hello. Halo guys. Dora, ya, kenapa? Asal. Halo. Nak pergi breakfast ke? Hidup le breakfastnya. Hello. Sorry, yang buka-buka memang aku terblok je. Rambut tak dapat ikat ke? Boleh je. Rambut saya boleh je ikat. Dora, ya saya. Tapi saya tengah menahan diri untuk potong. Tapi malas nak potong. Hello, Dora, ya saya. So guys, kalau macam ada yang follow korang, tiba-tiba macam aku follow kau, aku tengah live ni, tiba-tiba aku follow kau, itu bukan aku. Okay? Sebab I tak ada sekian kawan. Yang tu semua fake. Nanti diorang buat rambut apa ni, buat rambut macam Yoon Jung. Siapa tu? Wolf cut ke? Dia lebih kurang wolf cut je. Tapi I punya rambut dia macam tak ada shape dah. Dia jadi layer je. Tapi bila kat belakang dia cantik lah kalau rajin lah. Tapi aku malas. Aduh, what the fuck. Penat lah aku nak vlog. Kau pernah simpan rambut panjang tak ada orang masa? Tak ada, tak pernah. Sebab aku jenis yang macam tak suka rambut panjang. Aku rimas. Tapi sekarang rasa macam okey je. Hari tu nampak dia orang kat Subang, saya nak tegur, lawa sangat. Tegur je lah. Mesti nampak muka aku macam apa ni, macam kerek-kerek kan. Tapi actually aku okey je. Tegur je. Dalam yang penting aku dah tegur, kerja aku selesai. So paling-paling pada bawah, dia lebih kurang macam ni je. So I tengah mencuba nak rambut panjang. Saya boleh lah rambut I panjang kecil. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tak selek, betul lah. Tak adalah nak kata cantik dia kecil, tak adalah. Tak pun. Saya biasa-biasa je. Tinggi I 167. Boleh lah. Boleh lah. Dia macam tinggi lah juga. For me lah. Okey lah. Pacarku yang hilang. Sambung. Nanti I nak pergi cerating guys. By the way, kau selalu kan collab dengan momok tu? Patutnya aku ada shoot ramai hari ni.
Siapa? Tak tahu siapa ni Aloy lah. Lepas tu aku cakap aku tak cakap apa. Sebab aku kerja. Hai Dora, hai. Dia DM manager. Betul ke tak ni? Aku punya email. Awak kat cakap mereka ke? Coy! Coy. Mak kita ni kan mereka. Aduh kau. Bukan lah. Tak lah. Mereka gitu. Tak lah. Kita Jawa. Apanya? No, which Bukan shower ni and abang I. Okay? Abang I. Japanese. Monsoon tu Syaratin orang okey je. Kita orang surfing tu. Over tu kau. Tak ada dengar, tak adanya. We are cheers surfing. Orang Johor, ya. Bersemangat lah. Itu je aku tahu. Can you do Miss Ban? Tak nak. Miss Ban orang-orang yang tertentu je tu dapat. Tak suka sebab rambut dia macam biasa. Okey-okey je. Macam tak nak ada cantik sangat. Kerja apa sis? Tak ada, saya tak kerja. Saya tak kerja, saya duduk rumah je. Saya duduk rumah. Lepas tu duit tu saya BP, tiba-tiba duit tu ada depan mata saya. Pancing. I wish. Ya ke? Ya. Betul lah. I macam ni je pejam mata, tiba-tiba duit ada. Setiap pagi ilmu tu korang kena belajar. Tak ada lah. Kena belajar. Duk rumah jaga husband ke? Yes. Betul. Saya jaga husband saya. Ilmu orang Jawa ke? Ya betul lah tu. Saya duduk rumah, saya jaga husband saya. Saya jaga perut dia. Dora, ya. Kenapa? Dora. Semangat ke? Semangat ke? Saya jaga perut dia. Semua. Jaga makan. Saya tak ada TELE. Okay? Maaf cakap. Saya tak ada TELE. Penatlah. Aku rasa aku nak kena buat ni. Untung husband. Tak tahulah. Sihat dia. Sihat. Alhamdulillah. Sihat je. Nampak macam ni sihat je. Dia macam okey-okey je. Tak macam mana. Hidup mesti kena cringe. Okay lah. Dah kahwin ke dah? Saya dah kahwin dah. Tak adalah, belum. Saya belum kahwin lagi. Saya belum kahwin lagi. Hai Kak, hai. Dia follow lah, ini Haji I. Minat dia macam ni. Nikah je belum. Coy. Astaga. Lama singgah kat sini. Aduh, macam mana ni? Scroll. Saya ajar. 1, 2, 3. Cuba try. Boleh ke? Tak nak cantik. Tak ada. Reality dia depends lah. Kadang seleki dia. Dia ikut mood. Tak adanya 24 hour kau cantik. Ada je hari longo yang aku ada je. Akak kru atas sana ke? Awak nak kru ke macam mana? Kak handsome. Okay, gerak dulu. Okay. Nice. Senyuman ni. Akak stay aktif ke? Aktif je. Tapi saya busy. Sekarang aku dah ada hobi baru. Kau nak tahu tak? Dah ada hobi baru. Baju dia Dora satu kak tak ada. Baju dia Dora saya dah sol lah. Saya dah sol. Kau lambat. Sebab saya bagi harga murah-murah je hari tu. Is your name Ayu? Bukan. Tak ada. Saya bukan nama Ayu ke apa. Dari luar ke tadi? Taklah, saya dari rumah je. Saya memang macam ni. Dekat luar ke memang macam ni. Akak masih pang lagi ke?
Tak ada lapang. Kita jadi soft girl dah. Tak ada lapang. Tak nak lah. Saya bukan pang lah. Kenapa korang ingat saya pang? Saya bukan pang. Dulu je. You all. Sama-sama yang apa? Dia ada long way lah macam tu lah. Hipster je. Gothic lah. Tak lah. Sekarang ni I tak tahulah. I jenis yang just Sweet girl. Macam tu. Candy Shiner. Ini abang saya. Rebel ke tak ada lah. Abang saya. Hi, I'm mine. Masa dia memang macam you are. You're exactly. Abang you single tak? Damn. Damn. Tengok abang macam berkenan. Seram lah korang. Seram ni. Seram tu. Sumpah tu. Seram ni. Tinggi Aina 180. You betul ke Haji yang satu lagi kita kena morning voice ke? Yes, morning voice. Abang pun pang kan tak? Bukan. Dia yang apa tu, dia suka Kendall Jenner. Review abang sekarang boleh nanti saya hantar stiker. No. Boyfriend baru ke? Damn. Abang saya. Halo. Dora ya. Kenapa? Kenapa? Tinggi I 198 and 29. Lawas ya. Yang 50 betul. Itu haji saya. Kenapa I nak suka post feed lepas tu delete? Sebab saya rasa macam tak kena. Kalau aku rasa tak kena, aku delete. Tak tahu lah. I memang macam tu. Tak kena, I delete. Dora gerak ke La La Land? La La Land dah lepas kan? I gerak lah hari masa tu. Aku pun diam. Tapi semua kena. Paramore. I suka Paramore. Hai bang nak sign. Hai nak, hai. Guys follow lah. Ini IG I. Tinggi berapa? Tinggi I 167. Tinggi I 167. Paramore. Bukan. Itu Taman Paramore. Mami. Berapa PKL bayar? Mana boleh bagi tahu. Ikut saya punya rate lah. Bukan diorang punya ada harga. Tak. Diorang ikut rate saya. Tapi sekarang rate aku dah naik dah. Rate aku dah naik dah. I just berapa 60. Itu kena DM saya. Yang kesama tu Haji apa? Haji macam aku tak nak post dekat personal. Rasa macam cringe sebab ramai sangat kan. So aku post kat situ je. Sebab situ macam spam account lah. The fuck. Menjauh-jauh boleh tak? Umur berapa ya? Umur I 28. Umur I 28. Tinggi I 176. Tinggi ke? Tinggi tu. Thank you for the gift. Hai kak. I tahun depan I nak kahwin dah. Punching. Kecil lah. Oh, umur 8. Bukan. Hai. Halo. Tiba. You tinggi berapa? Ya Allah. Tinggi I 167. You model or staff? Bukan, saya bukan staff PKL ke apa. Saya, diorang hire saya untuk jadi model. Itu je. Mana bang? Sekali lagi benci aku. Benci pula. Kakak lah doa. Aku baru 27 tahun setengah. Tadi 180. Lepas tu 167. Berapa banyak kita. Bukan tinggi. I memang 167. Umur I 28. This year. Dah birthday kan. So 28 lah. I 28. I dah tua dah guys. Wish, orang kata bukan. Happy birthday. Terima kasih. Dia lagi tekak. Sebaya. Serius lah. Itu sebaya. Ambil lah.
Tengok muka apa ni. Ya Allah, kau hajarnya mula awak. Dia dah tak handsome. Dia kata apa? Dah pula. Dia kata apa ni? Ni IG saya. Saya tak ada TLE. Penatlah. Dia dah kahwin. Happy birthday. Nanti bagi hadiah sis. Salah. Salah. Birthday aku pun tak bagi hadiah. Tak adalah. Adalah. Kita selalu hargai apa yang orang bagi. Adalah saja je. Pancing. Birthday ayah ni. Happy birthday. You ni ala-ala Japanese lah. Actually lah. Baju group tu dia orang dah lama dah pergilah. I rasa tak sure lah ada lagi tak. Pergi dekat website diorang. Pergi dekat website diorang. Fashion betul tangan siapa nak melepuk je. Itulah guys, I rasa kan maybe bulan 12 lepas ayah balik daripada tu ke, maybe I nak join kabut. I nak join kabut dekat SS15 yang pagi tu kan, kabut pagi tu. Smoke tak? Smoke tak? Saya tak smoke. Kapul? Bukan kapul lah. Bukan. Ya, lepas bulan 12 mesti bulan 1. Kahbuf. Kahbuf style. Saya sekarang tengah join kat SS15. Jom lah diorang. Jual ke? Ya, jual lah. Nak menjual. Sebab banyak sangat baju. Baju banyak sangat. Orang lah tak nak beli. Setiap kali aku nak beli, kau mesti kerik-kerik. Benci aku. Dah diam-diam semua. Halo. Nak ke? Nak. Sekejap, aku tengah fikir aku tu nak jual something. Tapi aku tak tahu aku nak jual apa. Kak tak penat kerja kau. Siapa tu? Abang saya. Good night. Jual lady jacket. Lady jacket aku yang beli tu mana? Entah. Ada kat dalam tergunung-gunung. Thank you. Thank you for the gift. Cantiknya kau. Tu abang I. Lapar pula. Korang tak boring ke? Gaji cantik sebegini. Jual ikan masin ngam. Jual ikan masin pula. Wizwa ada mana tu? Hi guys. Hi Dora, hi. Fun shit. Boleh lah IG I. Ni IG I sebab I jarang buat TikTok. Maksudnya I jarang post. Kalau I post pun I post dekat kena Ayin tak? Siapa tak kenal nama Ayin. Kalau I post pun I post dekat IG TikTok story je. Dora buatlah video TikTok dulu. Baru aku yang dengan kuai. Lagu apa oh? Rambut baru colour. Tak ada lama dah. Ni pun dah turun dah. Aku nak colour lain. Tapi after annual dinner I dengan company lah, rasa macam nak buat blonde. Macam nak buat blonde. Okay tak? Nak buat blonde. Single ke? Rumah dekat Parit Bunta ke bukan? Parit Bunta tu mana siut? Sumpah tak tahu. Kat mana? Tolonglah. Jangan lah.
Kejap je. Orang Johor dari Johor. Hidup le. Hello, I saw you bro. You kata ada satu akaun je, kenapa ada dua? Maksudnya IG saya ada dua, TikTok saya ada satu je. Baik kak, take care Dora Explorer. Bye. Take care. Bye guys. Ajak lagi pun I nak end kedua I end. Tak ada mood lah, nak pray. Kau tu nak jual. Kalau lagi satu kena bayar ke? Ya. Hujan ke? Tak, bukan hujan. Kau tu nak jual. Diorang tak nak. Nak tak? Isya kak cantik. Terima kasih. I player tau. Sorry. Terjudge lah muka. Sorry. Agresifnya abang je. Dia memang agresif. Tak panggil pun kenduri. Kenduri apa? Guys, yang mana yang korang tak tahu weekend minggu depan korang nak buat apa kan? Yang macam kalau korang layan Skapang, bolehlah pergi dekat Atas Angin. Korang pergi dekat website dorang Atas Angin. So bolehlah pilih mana konsert yang korang nak pergi. Okay. Tak dapat tidur malam ni. So korang bolehlah. Sebab I pun ada, okay? Awas. Aku pakai Blackberry. Kenapa tak dapat tidur malam ni? Kenapa pula tak dapat tidur? Pergilah. Hai Dora, hai. Sekejap orang macam kau ni sini je kerja dia. Hujan ke tu? Bukan hujan. Guys, tahu tak? I buat fiksi tu. Tu dah. Before this, dulu ada lama I ada sebelum banjir pun basikal tu still ada. Maksudnya dari I kecil, kau sudah bertahun lah. Dah lama lah. Basikal I still ada lagi. So sekarang I buat pramugari ke ni? Tak, saya bukan pramugari. So I buat fiksi I buat warna Blackpink. Nanti I akan buat konten basikal je. Hai, you asal mana? Asal boleh? I asal boleh je. Lah orang buat terima kasih. Boleh lah ID saya. Ni ID saya tau. Saya tak ada TELE. So TikTok saya ada satu akaun. Yang ni je saya ada. Yang lain semuanya fake account. Hai Dora, hai. Dora ML. Tak, dah lama dah tak main ML. Dia macam tak ada masa. Tunggulah bulan 12 nanti. Macam aku tak tahu nak buat apa. Aku main lah game. You know, nak cakap. Rambut baru fiksi. Bukan, basikal. Fiksi. I buat. Fiksi lambat lagi aku nak potong. Sebab sekarang I memang nak beli rambut panjang. Cutie, thank you. Kak dorang makin lawa sekarang. Alhamdulillah. Orang kata self love. Saiz kaki saya 7. Depends lah. Ikut kasut. Adidas 6.5 UK. Kalau yang biasa punya 7.
Tinggi 167. Tak ada on IG. Ada IG saya apa ni? AIENABATRI. Thank you for the gift. Cantiknya. Thank you. Nala, siapa Nala? I tak kenal. Siapa lagi? Who is Nala? AIAEIOU. Jangan tak kenal Sumpah No. tak kenal. Jom keluar. Sumpah nak ambil lepak. Lepak ke? Malah aku esok aku ada kelas tak yang aku dah tahu. Tidur dek. Macam mana tahu? Kau aku dah tahu dah. Okay? Scripted. Aku dah tahu dah. Esok aku ada kelas pukul 8 pagi. Tak pukul 8 pagi, pukul 9 pagi. Tak pukul 9 pagi, 10 pagi. Aku baru ulang benda sama je. Saya dah 28 dah. Saya dah tua dah. Aku esok 10 bijak. Biasa je weh. Biasa je. Mudah tu. Weh korang, kita nak jual baju. Okay lah guys, saya nak